pengalaman aku yang aku takkan lupa dan tak akan pernah lupa masa aku pergi bercuti dekat Cameron Highland. Yang aku nak cerita dekat puan ni boleh jadikan satu pengajaran. Sebelum pergi bercuti, aku biasanya memang akan booking hotel lah. Bukan booking awal dan akan booking melalui online. Masa aku cari hotel tu, aku memang adalah berkenan satu hotel ni. Hotel ni yang aku akan cerita lagi. Hotel ni aku dah masukkan dalam list. Tapi dalam masa sama aku masih cari hotel lain. Tengok gambar dalam app online tu kan. Aku masih tengok keadaan bilik dia, reception dia macam mana semua kan. Tapi aku masih berpihak kepada hotel yang aku pilih tadi. Nak dijadikan cerita pula, aku dah booking. Tapi booking aku cancel. Sebabnya masa tu aku punya online banking tak boleh guna. Aku tak tahu sebab apa tiba-tiba tak boleh guna. Okey, tak apalah. Esok tu pula aku cuba booking lagi hotel yang sama. Okey, aku booking. Tapi aku buat macam booking dulu. Dalam 2 hari nak pergi baru bayar. So kali kedua aku dah booking. Lepas tu hati aku macam nak booking hotel lain. Okey, aku pun cari hotel lain lagi. Balik dalam app tu, aku cari hotel lain, cari. Aku cancel hotel yang aku booking sekarang ni. Nak listkan hotel lain, hotel yang baru. Lepas tu tengok mai. Tak apalah, ambil hotel yang awal-awal booking tu lah. Booking balik. Maknanya ni booking kali yang ketiga. Aku booking 2 malam. Bayangkan esok aku nak pergi, hari ni akaun bank aku kena block. Duit aku semua dalam akaun bank tu tau. Nak transaction tak boleh. Aku pergi ATM nak keluarkan duit dari kad pun tak boleh. Aku call bank cakap akaun bank aku kena block. So aku kena tunggu 3 hari waktu bekerja baru boleh ambil keluarkan duit daripada bank tu. Masa tu aku macam tak mau bagi aku pergi ke. Ada apa-apa nak jadi kan ni kan. Nak jadikan cerita aku boleh juga pergi. Macam mana aku boleh pergi tu aku tak payah cerita lah, nanti panjang lebar pula. Aku sampai sana awal dalam pukul 11 macam tu kan, pergi makan apa dulu. Tapi aku memang letih dah masa tu. Aku cuba call reception hotel tu macam nak check in awal. Sebab waktu check in pukul 2 kan. Boleh tak kami nak minta masuk awal tak? Lepas cakap tak boleh, bilik semalam full. Kena tunggu housekeeping bersihkan dulu. Minta nak tunggu pukul 2 tu, tetap pergi juga dekat hotel tu. Tapi aku tunggu dekat parking saja. Tapi masa aku tu aku memang dah pelik tau. Dia cakap gas banyak kan masa tu, bilik full. Tapi masa aku pergi tu kereta tak ada. Bukan tak ada, ada dalam 1-2 je. Tunggu sampai pukul 2 aku pergi kat reception, nak check in lah macam biasa. Check in apa semua. Aku dapat tingkat 3. Masuk bilik tu, buka saja pintu, aku rasa macam ada angin macam tu. Macam ruang masuk bilik ayak dulu. Lepas tu dia macam ada ruang masak sikit lah. Macam buat satu bilik kecil untuk katil. Belah sana dia macam lepak, macam lebih kurang macam ruang tamu lah kan. Ruang tamu kecil, beranda depan tu. Aku pergi dekat tempat yang dapur tu lah. Aku biasalah aku nak tengok dia persediakan apa selain daripada air mineral kan. Macam ada teh ke apa kan. Pasal laci tu terbuka, aku pergi tutup. Aku tutup laci tu. Laci tu ketat bukan loose. Okey, aku pergi tutup, aku tolak macam tu. Okey, aku tolak masuk. Aku pergi ke depan, aku tengok sliding door tu terbuka sikit. Aku pun buka. Aku tengah santai-santai, aku rasa macam tak sedar hati. Aku baru terfikir nak tengok review dekat TikTok. Lepas tu lelaki aku kata, awak tak tengok dekat Google? Review dekat Google. Aku serius masa aku booking hotel, aku memang tak tengok dekat mana-mana review. Kau dekat TikTok, okey macam ni. Aku dah mula tak sedar hati. Okey, buka Google, review yang sama macam mana dekat dalam TikTok. Lepas tu lelaki aku kata, okey lalu macam ni, kita pergi tengok laci tu. Kalau laci tu terbuka, kita check out. Lepas tu aku macam terfikir, masa aku pergi tutup laci tu tadi, lelaki aku tak nampak tau. Macam kami buat hal sendiri tau masa tu. Lelaki aku bangun, laci tu terbuka weh. Laci tu terbuka balik, laci yang sama terbuka. Cering belum aku weh. Lelaki aku tu tepik, jom check out. Aku kan dengar macam tu memang cering belum rumah, tak cakap banyak, angkut beg, angkat anak, memang keluar terus. Sepanjang perjalanan nak pergi ke lift tu, kami rasa macam jauh sangat, rasa macam lama sangat. Lepas bila sampai dekat lift tu tak mau buka tahu, dia macam tak mau buka. Okay, bila dalam kereta aku, first kali dia tanya aku, tadi ada masuk bilik ayak tak? Aku kata tak ada, memang tak ada masuk bilik ayak. Dia cakap masa dia masuk bilik ayak tu, kentola duduk situ, sinki basah, masa ada orang boleh guna. Masa nak keluar pula, tengok kentola tu dah bertukar arah, macam ada orang kacau. Pasal almari tu, aku ada tanya dia, almari masa pergi tadi memang terbuka ke? Lepas tu dia kata, dia sendiri yang pergi tutup almari tu. Dia pun bagi tahu aku, almari tu ketat tau nak tutup. Maknanya 2 kali terbuka.
Lepas tu kali ketiga pun terbuka lagi. Jadinya untuk sesiapa yang nak pergi bercuti, tak kisahlah dekat Cameron Highlands ke kat mana-mana sekalipun, tolonglah tengok review dulu dekat semua platform yang mana boleh tengok review. Tengok dulu review. Memang hotel ni tak semua okey, tak semua buruk. Tapi tengoklah kalau kebanyakannya buruk daripada baik, lebih baik elokkanlah.